Tular satu rakaman video dashcam memaparkan kejadian kemalangan melibatkan sebuah kenderaan jenis Proton Saga berwarna putih dengan sebuah lori trailer. Kejadian tersebut dilaporkan berlaku di Lebuhraya Plus kilometer 66 sebelum susur keluar ke Pendang Kedah pada 24 Mei 2024 sekitar jam 11.52 pagi. Dalam rakaman tersebut, kelihatan sebuah kereta jenis Proton Saga telah hilang kawalan sebelum merempuh sebuah lori trailer yang berada di laluan kiri jalan. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan punca sebenar kejadian dan setakat ini tiada info lanjut mengenai insiden itu. Namun segelintir warga Mayang memberikan pelbagai andaian apabila mendakwa terdapat seorang anggota polis yang sedang bertugas berada di tengah-tengah pembahagi jalan.